Jom kita masak kari ayam. Rempah tu biar betul-betul masak ya. Dah pun siap. Ni ada ayam ya. Ni ada carrot setengah biji. Opa gantikan kentang. Kentang tak ada, dah habis. Bawang besar tu 1 biji saiz besar ya. Cili padi tu masuk last. Bawang putih tu 3 biji. Halia tu setengah inci. Halia dengan bawang putih tu kisar. 4 sekawan jintan kasar ya. Ada cili kering potong-potong. Cili kisar 3 sudu makan. Ni ada rempah kari daging. Ada serbuk ketumbar 1 sudu kecil. Ada kunyit ya. Rempah kari daging tu 3 sudu makan penuh ya. Ada daun kari. Daun kari tu kalau guna yang baru ambil punya, ambil 2 pelepah ya, yang kecil tu. Santan kara kotak kecil ya. Ambil separuh je. Letak air. Tumis bawang besar yang dihiris tadi tu ya. Tu masukkan 4 sekawan cili kering dengan jintan kasar. Masukkan daun kari ya. Goreng hingga layu lah. Masukkan bahan yang dikisar tu, bawang putih dengan halia. Masukkan cili kisar 3 sudu makan tu. Lepas tu masukkan rempah semua ya. Serbuk ketumbar semua. Kunyit. Dimasak hingga pecah minyak ya. Bila dah pecah minyak, masukkan ayam tu. Gaulkan rata ayam tu dengan rempah tu ya. Kalau ada ubi, masukkan ubi time ni ya. Tapi ubi tak ada, kita gantikan carrot lah. Santannya. Air untuk tambahkan kuah lagi ya. Masukkan garam dan serbuk perasa ya. Masukkan cili padi tu. Sepatutnya cili besar hijau tu ya. Tapi opa tak ada cili besar tu, tak beli. Ditutup biar ayam tu masak ya. Ayam pun dah setengah jam opa masak ya. Bolehlah dirasa. Kalau rasanya kurang, ditambah garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye-bye. Selamat mencuba ya. Dah siap dihidang untuk dimakan ya. Opa makan dengan ayam goreng. Ada ikan masin semalamnya. Opa bagi hangatkan saja ikan masin tu. Okay, bye.